Saya kalau roots tu sayang tau. Pokok ya. yang roots. Kena bunuh pokok. Ya. Okay. Sebenarnya tricky sangat dalam penyelidikan herba ni, penyelidikan ubatan ni lah, pokok ubatan. Sebab kalau kita guna akar, we have to destroy the plant. It's destructive lah punya approach. So untuk cucuk atap sendiri, dia very high antioxidant. And also produce ada juga anti-diabetic properties. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih doktor atas pencerahan lagu buai laju-laju sampai cucu atap. Saya ingat atap rumah. Tapi hari ini dah dapat penjelasan apa cucu atap tu, pokoknya. Tapi ada orang bertanya lah, apa sebenarnya herba cucu atap ni? Okey, herba cucuk atap. Tadi saya kenalkan pokok cucuk atap kan? Pokok cucuk atap tu kat mana, rupa dia macam mana. Apa yang kita buat, kalau herba, macam nak cakap dia bukan herba sebab dia pokok. Tapi persepsi orang Malaysia, herba ialah pokok yang boleh dijadikan makanan ubatan, kesihatan. Betul tak? Betul, ya. Itu adakah itu yang you all faham apa itu herba? So sebab tu orang panggil semuanya herba. Sebenarnya dalam bidang botani, herba tu dia ada certain pokok, certain jenis tumbuhan yang dipanggil herba, dan dia tidak berbatang ke macam tu lah. Dia bukan yang it's tree and herba, it's different. Macam pandan lah. Itu sebenarnya. Tapi bila masyarakat Malaysia, herba ialah produk herba. Betul tak? Tak kisahlah daripada pokok apa, asalkan dia produk dalam bentuk guna pokok, dia herba. So tadi cakap nak cerita pasal herba cucuk atap. Apa yang kita buat, kajian. Tadi saya dah cerita, dia boleh rencah satu enzim antioxidase tu yang relate to penghasilan uric acid, gout lah. So kita di makmal ambil pokok ni, buat kajian, dapatkan compound yang aktif, yang betul-betul yang bantu kita dalam aktiviti tu lah. Enzim yang merencah enzim tu, kita keluarkan compound dia. Kalau which part the plant tu, yang daun dia ke, kayu dia ke, ataupun the roots ke? Saya kalau roots tu sayang tau. Pokok yang roots. Kena bunuh pokok. Okay. Sebenarnya tricky sangat dalam penyelidikan herba ni, penyelidikan ubatan ni lah, pokok ubatan. Sebab kalau kita guna akar, we have to destroy the plant. It's destructive lah punya approach. Jadi bila orang nak tanam, you kena tanam dan cabut semua, tanam balik, it gonna take sometimes. Not sustainable lah. Yes. Tapi kita punya tongkat lin, akar tu kena ingat tu. Akar yang bagus. Tapi untuk cucuk atap, kita buat kajian, kita asingkan daun batang ni semua. Sebenarnya compound yang aktif, yang bagus sekali ada kat dalam batang. Stem dia. Stem extract lah. Tapi bila you tengok pokok tu sendiri, the nature itself, you tak boleh nak separate batang dengan daun dengan mudah. Sebab daun dia halus sangat. So what we do, kita combine je. Dan bila kita buat pilot scale, bangunkan untuk sekarang lebih commercial, kita combine, kita tengok balik quality dia still the same. We get the same quality where the active compound is still there, then the activity merencat enzim tadi tu masih tinggi. So kita fokus lah untuk extract yang combination of daun dan batang tu sekali. So apa yang kita ada sekarang, extract piawai yang aktif dipanggil anti-gout lah. Tapi untuk claims kepada produk, kita tidak boleh guna perkataan tu sehingga you sampai produk terapeutik. Tu cabaran lah. Industri herba salah satu, selain daripada cabaran yang tadi kita cakap, persepsi, cabaran seterusnya untuk kita ni penyelidik nak develop produk sehingga terapeutik produk yang boleh ada claims. That's why I say that macam people say the moving from the medicinal value to being medicine. Betul. That's the challenge I think. Dari traditional nak jadi modern, nak jadi terapeutik. Not easy way. Not easy way.
So apa ni, other than gout, any other benefits kecoak atap ni? Ada dekat Mak Malfrim kita kaji semualah, kita buat bioprospecting, termasuklah anti-microbe, antioxidant, anti-cancer pun kita ada aktiviti, anti-diabetic, anti-kolesterol. Kita ada semua aktiviti ni dekat Mak Malfrim. So apa kita buat, biasanya pokok-pokok yang kita dapat, kita screen semua. So kita tengoklah potensi dia dekat mana. So untuk cucuk atap sendiri, dia very high antioxidant. And also produce ada juga anti-diabetic properties, certain mechanism lah. Diabetic ni pula you tak boleh claim produk ni bagus diabetic, pokok ni diabetic dia bagus untuk semua orang. Sebab diabetic dia ada, orang ni diabetic lain. So jadinya dia ada certain mechanism cara dia pergilah. So untuk ekstrak cucuk atap sendiri, dia ada inhibit satu enzim, dia panggil alpha-glucosidase dan alpha-amylase. Itu adalah gula spike selepas makan. Once you eat, makan gula tinggi kan, so dia dapat block satu enzim, dia dapat block, dia bantu kat situ lah, gula spike. Dia ada juga kesan tu. Dia ada antimicrobe juga. So that's the uniqueness about herbal cucuk atap lah. Because herbal normally dia not just one item, dia multi. Dia normally ada multi benefits. Ada multi benefit, and dia banyak compounds. Dalam compounds tu ada, dalam satu ekstrak ada macam-macam compound, dan compound lain-lain, aktiviti lain-lain. Dia panggil secondary metabolites lah dalam pokok ni, satu pokok ni. So it's a wellness product lah actually. Yes, lebih kepada macam panggil supplements ke, makanan kesihatan. So how do you promote macam tu? Because obviously cucuk atap ni ada banyak benefit kan. So kalau nak how do you promote? Because kalau you nak focus on one, tapi sebenarnya dia ada benefits. So in a way, bila nak promote cucuk atap ni, there is a wide, your target market is actually wider. Sebenarnya lah. Dia jadi macam general health pula. Tapi to the industry, probably dia orang suka tackle to certain disease kan. Daripada you have multiple kegunaan, dan susah nak target. So macam case produk yang kami komersialkan lah. Saya share jugalah. Kita dah license extract yang kita bangunkan tu pada satu syarikat. So sebab frame kita tak boleh commercial. As a researcher, kami tak boleh commercial apa-apa produk lah. Apa yang kita buat, kita ada Frame Inc. Corporation, dia sign licensing, ambil kita punya teknologi. Kalau boleh ada patent lah. As for my case, produk extract daripada cucuk atap yang ada anti-gout properties tu, dia panggil extract PRY, kita memang dah patent. So my question is, if you have the anti-gout property, maknanya because you are now focusing on when you promote, you're focusing on one particular benefit. Ya, betul. For marketing memang that's the right way lah. Tapi does it mean that within the cucuk atap punya what you call it, capsule or whatever it is lah, the other property ada lah dalam tu juga? Ada. Okay. Ada. Because we are not focusing on single compound. Unless you are targeting the single compound, and you isolate it, then you betul-betul produce drugs discovery. That is towards something else. That's interesting to know, because those who take cucuk atap ni will realize ada benefit lain juga. Betul. That's right. The extract itself, kesesuaian cucuk atap ni. Ada peringkat umur mana kesesuaian ni? Adakah boleh untuk kanak-kanak ke, orang dewasa saja, ataupun yang kena gout saja ke, ataupun macam mana? Soalan yang saya selalu terima bila kita start launching produk ni. Sebab the niche, the market area is very small, kecil lah bila kita kata untuk gout saja. So orang cakap, saya tak ada gout, apa saya nak beli produk ni? Tapi sebenarnya bila saya Cik Sofia cakap, dia ada multiple kegunaan, lagi benefits. So means semua orang boleh guna. Tapi untuk kanak-kanak tu saya tak beranilah nak cakap, sebab herba ni sesuai lah untuk orang lebih dewasa kot. Kan kita pun tak adalah bagi kat kanak-kanak herba. So far itu yang saya tahulah.
Tapi untuk Curatab sendiri, because dia ada benefit yang lain selain daripada gout tu sendiri, memang kita promote untuk semua level. Semua boleh cuba sebab dia consider makanan kesihatan since di dalam bentuk makanan, so it's actually tak adalah terlalu tinggi sangat herbal tu. Cuma kita campur juga dengan pelbagai ekstrak yang ada kesan-kesan ubatan lain, so kita boleh guna secara umum. Tak ada masalah. Salah satu lagi dia bagus untuk period pain sebab traditionally pokoknya memang ada dia guna untuk masalah senggugut macam tu. Period pain. So sangat bagus. Kita selalu cakap benefit kan. Apa ada side effect? Apa yang alahan ke, kalau terlebih makan ke, silap makan ke apa? Okay. Yang pernah doktor dalam apa juga herbal yang you ambil, you kena balance. Silap alahan tu memang kita tak ada buat allergy test, kita tak ada buat lah specifically ambil ni untuk you akan dapat kesan ni. It depends on orang. So sebab kita tak buat sampai clinical lagi and it's very long way to go. Apa yang boleh saya cakap, bila you try, then you sendiri tengok how do you accept this. So far apa yang kita terima setakat ni semua okey. Tak adalah sampai ada yang kata complaints, ada kesan-kesan yang tidak baik semua. Setakat ni tak ada lagi lah kita dengar. Selepas produk ni dah 2 tahun ada di pasaran, masih lagi orang yang gout memang makan lah. Cumanya nak maintain makan ni hari-hari pun yalah, quite costly untuk diorang ni. Macam tu lah. How long does the impact I mean is orang kata traditional medicine selalunya take some time before it takes effect. So macam Curatab ni, how long does, let's say you have gout, how long does it take before you actually feel the positive effect? Again, that question it depends on orang. Tak semua, tak boleh saya cakap lamsam okay, ambil ni lepas seminggu baik. Memang salah lah untuk saya, unethical untuk saya jawab macam tu lah. So it depends how serious is your problems. Contoh baru ni experience sendirilah. Ada orang tu datang jumpa saya, dia punya gout, kan gout when you have accumulative of uric acid, it forms toffee. Okay. Dia memang bonjol dekat sini. Sampai dekat obvious Yes, memang obvious. Even orang free pun ada. Okay, cakap orang. Then dia datang after a month, dia dah consume dia. Saya cakap cuba dulu sebulan, saya suruh dia ambil 3 bulan lah. After 3 months, dia datang, benda toffee tu kecut. Because sebelum tu dia bengkak. Benda selain daripada uric acid punya control tu, dia actually ada anti-inflammatory punya effect. Where you reduce your swollen, bengkak, pain, and untuk pokok cucuk atap ni sendirilah dia ada kesan-kesan lain. So in a way it helps. But it depends. Kalau orang tu uric acid dia sikit-sikit je, tak tinggi sangat, so dah makan, dia test dah tak ada, so lupalah, dah tak ambil dah. Dah tak, itu itu memang biasa. Lepas 3-4 bulan datang balik, doktor boleh tak saya nak beli uric acid saya, datang balik lepas tu dah sihat, dah makan semua benda, tak ingat dah. Itu memang nature. Tadi Dr. Rina cakap gout is not very common, tapi by some reports I read, it's actually in adult population, quite a high percentage of adults having gout. So tak common tu macam saya salah kot. Memang dia common. Sangat common. So I think what I'm coming to is I believe Curatab has a huge potential, even overseas as well. Betul. Memang huge potential in the global market because gout is found everywhere actually. Betul. Especially the adult population. Setuju, especially men lah. Men. Men is the tendency for gout. Perempuan kurang. Memang men. Kenapa? Saya rasa dia ada hormon yang relates to that. Yang perempuan tak ada. We retain the uric acid more than our eating habit. Dan kat luar lagi teruk sebab alkohol. Alcohol is one of the That's why last year I met an Australian
trader that came through Malaysia on his way to China. So I did mention about Curatap. And he was very keen lah, sebab dia kata Australia lah ada alcohol, and then dia pun makan daging banyak. Seafood, red meat. Seafood, red meat. So there's a high percentage of gout among the adult population. Betul. So it's a market yang besar kan. Cumanya kena ingatlah regulation. When you have product like this one yang ada kat market sekarang is only ready to drink and it falls under food and beverages. So under food and beverages you cannot claim apa pun you tak boleh cakap. How to market it sebagai food and beverage product, walaupun dia ada banyak benda khasiat, dia ada scientific data. Terima kasih doktor, kita berhenti sebentar, lagi banyak yang kita nak bincang lepas ni. Okay. Kat sini pilihan utama. Okay, tuan-puan boleh dapatkan produk Curatap daripada platform Herbal Kat Sini. Kalau nak tahu apa tu Curatap lah kan, kita dapat banyak bercerita mengenai produk ini di podcast. Jadi, jom tonton podcast Kat Sini My Singgah. Kat sini pilihan utama. Okey, kita kembali semula ke rancangan bertemu ramah kita dengan Dr. Fazlina berkenaan dengan cucu Atta. Doktor, saya nak tanya bagaimana dan apa cabaran sebenarnya untuk kita dapatkan yang berkait dengan Curatap ni lah. Untuk kita mengeluarkan Curatap, apakah cabaran-cabaran yang telah dihadapi lah untuk mengeluarkan produk seperti ini? Cabaran tu soalan besar tu. Kalau tak ada cabaran, takkan berjaya kan? So memang kita punya cabaran start daripada awal lagi lah. First cabaran untuk buat kajian is untuk dapat dana lah. Bukan mudah. Dana pun tak banyak. Tapi syukur Alhamdulillah masa start nak buat habis PhD, nak venture untuk kajian saya pertama. So masa tu banyak lagi dana. But now, sekarang dana sangat limited. So itulah masalah, cabaran utama penyelidik. Kita ada banyak benda yang kita nak pursue, banyak kajian yang kita nak teruskan, tapi dana yang ada sangat limited dan memang spesifik pada kajian-kajian tertentu. So itu cabaran pertama lah. Bila kita dah berjaya hasilkan satu penemuan lah, contoh kajian cucuk atap. Cabaran yang seterusnya untuk tingkatkan produk lah. Mula-mula ekstrak yang ada potensi, kita patent. Ekstrak saja, macam mana kita nak translate kepada masyarakat luar, macam nak jadikan produk. Cabaran yang seterusnya kita hadapi ialah nak cari orang yang nak komersial pula. Cari orang komersial, dapat. So contohnya cucuk atap sendiri, saya berjumpa dengan company untuk komersial tahun 2023. Which is kajian ini bermula 2009. Kajiannya dah almost lebih daripada 10 tahun baru berjaya komersial. Itu produk pertama. Dan produknya dalam bentuk herbal, kita cakap ready to drink. Sachet dan dalam cluster food and beverages saja. So cabaran seterusnya nak tingkatkan, nak ke arah produk yang ada boleh claim pula. Itu ada macam-macam regulation yang kita kena lalui. Which is sekarang ni lah saya nak go another step. Kita nak mohon dengan yang ada dana macam ni, mesti saja. Kita nak go for modern claim dan terusnya ke therapeutic claim where we can claim that the product ada kesan yang betul. Kalau setakat ini kita hanya boleh cakap dia baik untuk kesihatan secara umum. Dan seterusnya cabaran lain, bahan mentah. Buat bahan mentah kan. Sustainable. Bahan mentah daripada segi di mana nak cari, di mana tanam ke, di mana, macam mana betul yang since produk kita punya kajian dah lama, so kita memang kena cater the whole chain lah. Bahan mentah is salah satu benda yang kita kena fikirkan. So apa yang kita buat, sebelum ni memang kita ambil daripada wild lah. Macam saya cakap tadi, kita ambil daripada Terengganu. Dan kita sendiri ada satu stesen penyelidikan frame dekat Terengganu, Setiu. Dalam Setiu tu sendiri ada banyak pokok ni. Tapi sama mana nak harap daripada wild kan? Kita dah buat effort untuk tanam.
Dan kita tanam di SPF Maran kat Pahang. Dan adalah plot, sedikit plot yang kita dah start tanam. Dan sekarang ni kita tengah bangunkan satu lagi production plot. Dan kita nak buat satu manual produce that how to come up with that raw material yang boleh kita suruh community atau masyarakat yang ada tanah start tanam. Dan kita bagi dia protokol lah untuk pastikan feasible. Dan dia tanam bila boleh harvest, berapa nilai, dan dia tahu bila dia dapat generate income balik. Feasibility study tu sangat penting kan, supaya orang yang nak minat ni, nak tanam ni berminat lah. Betul tak? Kalau macam tu nak spread among the community lah. Yeah. Supaya dia buat macam Contract farming. Contract farming lah. Contract farming. You might discover juga, because kalau all over the country, you might discover different qualities Betul. of cucuk atap. Betul. Maksudnya your next problem is quality control kan. Setuju. Setuju sangat. Cabaran seterusnya tu, bila kita dah start promote orang tanam, dan kita kena pasti pula kualiti. So itu part kita orang lah. Dan bila kita dapat collect dan kita tengok low quality dia, kalau boleh kita nak control the starting material. Anak benih tu kita yang produce. That is how to control lah. That's the first control point. And kita dapatkan bahan mentah tu mesti anak benih daripada kita dulu, and dia orang guna. So that in a way salah satu cara lah. Dan kita ada sediakan SOP yang sesuai untuk cara diorang jaga penanaman, pembajaan, penjagaan, semua kita akan provide, so that boleh control the quality. So for the penonton di luar sana, so if anybody minat, the minimum acreage lah suitable untuk kalau dia nak buat sendiri lah kan, as a peladang curatap. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.